Allah yang membalasnya. Mak tak tahu nak cakap apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada abang dan juga kakak kita. Hari ni hari yang special bang, di mana hari ni kita nak buat surprise delivery kepada kita punya customer kita. Dia nak bagi kepada mak mertua dia, yang mana kita akan buat surprise delivery ni di Tanah Merah, Kelantan. Jadi ini adalah kerusi roda elektrik yang mana telah ditempah oleh pelanggan kita yang nak bagi untuk mak mertua dia, dan ini hasil dia yang mana kita menyediakan surprise delivery untuk abang dan juga kakak kita. Nampak? Selain daripada tu juga abang kakak, dia juga ada bagi wish card untuk kita bagi kepada mak mertua dia, ataupun kita akan baca nanti kepada mak mertua dia. Kita baca kat sana nantilah, saya rasa depan mak mertua dia. Kita tengok reaksi mak dia macam mana. Okey. Jadi apa lagi yang menarik bang, bila abang ambil surprise delivery dengan kita telah sediakan package yang terbaik untuk abang, siap dengan penghantaran kepada orang istimewa yang abang nak surprisekan. Jadi abang dan juga kakak nak tengok macam mana perjalanan dia. So jom saya bawa akak dan juga abang, kita tengok sama-sama reaksi untuk kita pergi surprise di Tanah Merah, Kelantan. Luncur! Sekarang kita telah pun sampai di rumah yang kita nak buat surprise ni guys. So kita nak jumpa dengan akak ni untuk kita bagi surprise kat akak ni, kursi roda daripada menantu dia. So let's go, kita tengok. Assalamualaikum, daripada anak anda Ja. Oh, Natu lah tu. Oh. Okey, dia ada sedikit pesan ni nak sampai ke. Baca deh. Boleh deh? Untuk Mak, kata. Semoga Mak cepat sembuh dan kembali pulih seperti sedia kala. Kami sentiasa mendoakan agar setiap rasa sakit yang Mak tanggung digantikan dengan kekuatan, ketenangan dan juga kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada yang lebih kami harapkan selain melihat Mak kembali tersenyum, ketawa dan menjalani hari-hari seperti dahulu. Mak adalah sumber kasih sayang dan kekuatan dalam keluarga kami. Kami sayang Mak, daripada anak anda Ja. Ini dia dah. Jadi tahu dah ke hadiah ke apa ni? Kita bawa hadiah tu untuk Mak. Mak tak dah. Yang selalu beriku penerangan, selembut sutra kasihmu kan selalu ku. Okey Mak, ni Mak dia hadiah dia Mak. Kerusi roda elektrik. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Terima kasih, gembira tak terhingga Ja. Semoga Allah membalasnya. Alhamdulillah. Semoga berkat dan rahmat dari Allah. Okey, terima kasih Ja. Terima kasih anak Ja. Bagaikan embun kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti, dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Jadi alhamdulillah guys, setelah pun selesai kita punya surprise delivery hari ni kepada anda semua di luar sana yang nak juga kita buat surprise delivery untuk orang tersayang, datang di Amerika Farmasi Keliput ataupun boleh PM kami di TikTok kami untuk kami berikan surprise delivery untuk orang yang tersayang. Jangan lupa untuk dapatkan barang rehab. Ingat, Amerika Farmasi, pusat rehab terbesar di Kelantan. Apa-apa pun luncur.